Dasar Pendidikan Digital dilancarkan oleh Menteri Pendidikan Ferdinand Sidik pada 28 November 2023 yang lalu. Tahukah kawan-kawan apakah objektif dasar pendidikan digital ini? Visinya adalah untuk melahirkan murid fasa digital yang berdaya saing menerusi peningkatan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Bagaimanakah kita dapat pastikan sistem pendidikan negara terus berdaya saing? Teknologi telah merevolusikan setiap aspek kehidupan kita, dari cara hidup kita hinggalah ke sistem pendidikan. Dengan adanya teknologi, pendidikan telah menjadi lebih mudah diakses, menarik disesuaikan, kolaboratif dan berkesan. Teknologi tidak dinafikan telah membawa ajakan paradigma dalam sistem pendidikan tradisional dan ia telah mengubah cara pelajar belajar dan guru mengajar. Jom kita lihat kepentingan teknologi dalam pendidikan dan bagaimana teknologi boleh mengubah lanskap pendidikan di Malaysia. Teknologi juga telah meningkatkan penglibatan pelajar dalam bilik darjah. Kan lebih semangat untuk belajar dengan menggunakan buku teks digital atau alatan pendidikan lain yang berasaskan digital atau gadget elektronik, lain daripada kebiasaan. Bosan tahu jika hanya kita dan papan putih. Pasti ramai yang mencapai tahap penguasaan 6 jika ini yang kita praktikkan. Betul tak kawan-kawan? Kenapa perlu ada DPD? Tahap kelestarian sekolah di negara ini masih sederhana dengan 52.7% sekolah berada pada tahap 3 dan ke bawah dalam penarafan pelestarian sekolah pada tahun 2019. Ini menunjukkan banyak sekolah di Malaysia belum mencapai tahap kelestarian yang diinginkan. Pencapaian kompetensi digital murid pada tahun 2019 juga sederhana. Kajian antarabangsa seperti PISA 2018 dan TIMSS 2019 menunjukkan kapasiti pengkomputeran dan bilangan peranti digital untuk pengajaran dan pembelajaran masih rendah. Secara keseluruhannya, sudah terang lagi bersuluk bahawa teknologi memberi kesan yang besar terhadap pelajar belajar dan guru mengajar menjadi lebih baik. Memandangkan teknologi akan terus maju di era kini dan masa hadapan, penting untuk kita terus meneroka cara baru untuk menggunakan teknologi. Dengan berbuat demikian, kalian harus pastikan bahawa semua pelajar mempunyai akses yang sama kepada pendidikan berkualiti dan memastikan kami bersedia untuk masa depan dalam dunia yang semakin dipacu teknologi.